Hai guys, hari ni kita nak masak udang buttermilk. Okay, first kita gaul udang dengan garam dan kunyit. And then kita masukkan minyak. Setelah minyak panas, kita goreng udang. Okay, apabila udang dah masak sebelah, kita terbalikkan. Kita masak sekejap saja ya, takut nanti udang kita keras. Then kita boleh angkat. Okey, kemudian kita tumis butter. And then kita masukkan bawang putih, kita tumis sampai garing. Sampai naik bau wangi ya. Kemudian kita masukkan daun kari. Tumis lagi sampai naik bau. Bau wangi daun kari tu. Kemudian baru kita masukkan cili api ya. Ikutlah suka hati nak banyak atau nak kurangkan. Kacau sampai rata, sampai cili tu masak sedikit. Kemudian kita masukkan susu cair. Susu cair ni ikut suka hati ya. Kalau nak kuah lebih, kita tambah lagi. Kemudian kita masukkan air sedikit sahaja. And then kita didihkan kuah sampai dia pekat. Apabila kuah dah agak pekat, kita masukkan garam dan kita perasakan dengan perencah sedap ya. And then kita kacau lagi kuah. Setelah mendidih beberapa kali, kita boleh rasa. Okey, kita masukkan udang. Agak-agak dah meresap kuah di dalam udang. Barulah kita boleh angkat ya. Okey, selamat menjamu selera semua.